Bersama saya, Tuan Najib Munawar bin Azizan, Pegawai Pendidikan Daerah Yan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Saya wartawan cilik daripada Sepadu TV. Bolehkah saya tanyakan sedikit soalan kepada Tuan? Silakan. Boleh Tuan komen sedikit tentang program hari ini? Baik, terima kasih Ananda Farah. Cikgu ucap terima kasih kerana jemputan untuk memasukkan kejohanan tentang pasukan Peringkat Negeri Kedah tahun 2025. Dan bagi cikgu satu pertandingan yang sangat baguslah untuk kita melihat kemenjadian anak-anak murid. Jadi cikgu harapkan kejohanan kali ini dapat mengedah potensi murid dari segi aspek kesukanan, terutamanya dalam bidang sukan. Okay. Apakah harapan Tuan untuk program hari ini? Harapan saya, harapan cikgu agar proses begini dapat menyuntik semangat, minat dan motivasi kepada anak-anak murid, khususnya anak-anak PPKI yang tidak berpeluang untuk menceburi mungkinlah mewakili sekolah dalam bidang akademik, tapi dapat juga mewakili sekolah dalam bidang sukan seperti sukan petang. Dan cikgu mengharapkanlah agar lebih ramai anak-anak pendidikan khas dapat minta bidang sukan seperti petang, kerana dia lebih kepada fokus untuk mencapai hasratlah untuk menang dalam pertandingan petang. Okay. Terima kasih Tuan kerana sudi datang ke sekolah saya hari ini.